Kenapa orang yang telah meninggal dunia lebih memilih untuk bersedekah jika diberi kesempatan untuk hidup kembali? Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya sedekah akan memadamkan panas kubur bagi pelakunya. Sungguh, pada hari kiamat, seorang mukmin akan berlindung di bawah naungan sedekahnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Bayangkan, sedekah yang disalurkan digunakan untuk pembinaan sebuah masjid. Bukan sahaja pahala yang berterusan dapat diperoleh, bahkan azan akan sentiasa berkumandang, menyeru masyarakat mendirikan solat berjemaah 5 waktu. Sesiapa yang membangunkan masjid kerana Allah, nescaya Allah membuatkan pula baginya rumah di syurga. Hadis sahih Muslim. Yakinlah, Allah tidak pernah memungkiri janji